Assalamualaikum geng. Jadi inilah pengembaraan kita. So aku daripada rumah ni dengan beg, 2 beg ni jenuh packing bag tadi. Nak bagi ke bawah 10 kilo, yang ni pun 7 kilo. Jom. Belum. Belum naik bang. Belum naik lagi ya? Lapar bang, lapar. Isi perut tu. So ni tadi perjalanan tadi. Saya nampak train ni bagus. Nampak train bagus eh? Tadi jual apa bang? Tadi? Adalah kurma sikit. Kejap ni nak gendong ni, terlebih berat. Berapa dah ni? Mai? Berapa? 8.3. Ingat bang? Beratur dulu. Beratur dulu eh. Kita check dulu. Makan. Ini seorang pening kepala. Seorang sakit gigi. Jom, kita pergi dulu. Kita pergi dulu eh. Muka lambat ni. Geng lambat. Balik. Dia balik tu orang baca. Saya check in dah. Orang ingat pagi flight dah. Di belakang sekali. Sebab dia road 27 kan. Oh ya ke? Geng. So kita dah nak masuk ke Yes. jauh kira kita terbang. Satu pencapaian juga ni dah sampai sini. Walaupun tak berjaya naik atas. Kita baru sampai di lapangan terbang Kota Kinabalu. 2 jam kita nak ambil kereta. Belum ada kita. Oh, tolong ambil tak. Dengan abang jari tu. Oh, ni Azhar. Satu. Terus tu ke? Ellen tu dalam beg ni. Ada siapa ada bawa Ellen? Kat luar. Ada Ellen. Jangan naik ni. Sekarang ni kita dekat Masjid Negeri. Okay, kita akan tidur kat sini sekarang pukul berapa? Jam? Tak boleh tidur? 45.
Ya Zul, kita solat. Jom. Jom. Alright guys, sekarang ni jam 4.35. Kita dekat Masjid Negeri Sabah AKK. Suhu negatif 3 darjah Celsius. Negatif 3 patutnya menggigil lah ni. Kita nak tidur sini. Okay, so kita selesai solat subuh di Masjid Negeri Sabah. Malam kita sampai dalam 2 lebih tidur kat sini. Cantik kan, dalam tu cantik. Sekarang ni baru jam 6 tapi dah terang benderang. Jom lah. So ni destinasi tapi tak jadi makan kita kena mahal. So kita gambar kalau kita gerak ke Kudasang Orang. Sebelah parking kita orang ni ada kosong. oh ni apa nama Sabah Tourism Board Proses kena balik orang lancung ni kan. So sekarang ni kita tengah buang air tadi. Sekarang ni tengah check kereta kali kedua.
malam mengalam tak nampak. Tu dia. Bang check. Jom. Apa village? Tourism village. Tourism village. Jom. Sekarang ni kita dekat Tegudun Tourism Village, TTV, Kota Bedut. So, tadi masuk kita bayar RM5 seorang, satu kepala. Kat sini ada tempat parking, chalet, macam-macam lah. Tapi chalet semua penuh. Tapi syok. So, ada jambatan lah. Belakang tu Gunung Kinabalu. Esok kita akan daki. Jadi kalau nak naik jambatan tu kena naik atas ni. Atas. Tempat ni viral sebab TV pernah pergi sini. So kita nak gerak ke Kundang Sak. Alright gang, so kita dah sampai kat House Villa ni. So ni kita punya penginapan G108, 2 tingkat. Jom kita tengok. Ada golf course kat situ. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Wow. Rekam video guys. Mak tu. Oh, ada kabinet dapur ah. Sinki. Oi, sejuknya ni. Ada kettle. Oh, ada hood. Dapur. Sejuk. Bilik air. Pandai. Pak mandi. Ruang tamu untuk makan. Aduh, banyak betul lah influencer reviewer ni. Porter. Oh, ni ruang tamu. Geng-geng TikTok ni. Dia TikTok pagi je lah. Oh, mantap. Dari kita orang nak dekat sana. Oh, kita boleh buka. Semua tidur menghadap sana lah. Sliding door. Kan macam ni. Banyak. Tengok view dia. Wow. Ada air. So, Kinabalu. InsyaAllah. Oi. So, 2 tingkat. Apa? Oh, bawah ni ada tilam je. Naik 2 tingkat. So, kita on. Bila buka view besar, dia nampak datang ni. Oh, tu dia. Kita tengok bilik atas. Tu bilik Jadi atas ni dia ada, ada bilik air kat atas, cantik. Ada water heater. Ui, bilik air dia. Ada hair dryer. Tak tahu lah. Sematnya. Okay, ni bilik first. Wow. So ada extra tilam. Sini ada meja kerja sini. View pada atas tak? Kita akan nampak Kinabalu kat atas lah.